Adalah naif bagi Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO memikirkan bahawa selepas konvensyen yang beliau anjurkan, resolusi UMNO tarik diri daripada kerajaan dan resolusi itu diterima oleh pemimpin tertinggi UMNO. Kerana pemimpin tertinggi UMNO, Datuk Seri Zahid dah kata lama dah akan menyokong kerajaan sehingga parlimen dibubarkan. Jadi bagi saya naif bagi Dr. Akmal untuk memikirkan resolusi beliau itu akan diterima dan seakan-akan merajuk bila tidak diterima. Tapi hakikatnya adalah Perhimpunan Agong 14 Januari datang, saya pasti selain daripada berbincang untuk menghadapi PRU 16, strategi-strategi, pasti resolusi Dr. Akmal itu akan dibincangkan, akan dibahaskan. Jadi bagi saya tak nampak kenapa Dr. Akmal perlu merajuk, kecewa kerana di landasan yang lebih besar lagi, apa yang disarankan pada Konvensyen Akmal itu akan dibincangkan. Jadi maksudnya adalah matlamat itu dikatakan mungkin Dr. Akmal dia letak matlamat itu terlampau tinggi sehingga kecewa bila tidak diterima. Jadi bagi saya Akmal tidak gagal sepenuhnya dan juga tidak berjaya sepenuhnya kerana dia letak matlamat dia terlampau tinggi. Tapi bagi saya Dr. Akmal perlu teruskan Ketua Pemuda, tak ada masalah bagi beliau untuk dikatakan tiba-tiba seolah-olah merajuk rupanya.